Hai guys, hari ni Wai nak tunjuk untuk kita orang punya item terbaru tau, iaitu dengan kita orang punya fishing box tau. Utankin ada keluarkan version yang terbaru tau. So kalau korang nak tengok, you guys boleh tengok video ni sampai habis tau. Ini adalah untuk kita orang punya fishing box tau. Yang ni untuk kita orang punya fishing box, dia punya sizing adalah 32 liter tau. Korang nak tahu, kalau korang beli untuk kita orang punya fishing box ni, dia punya material adalah high quality PP tau. Dan kalau korang nak tahu, dia hanya ada untuk warna black sahaja. Kalau korang nak tahu, untuk yang paling special untuk kita orang punya fishing box, untuk bahagian atas dia mempunyai hidden backrest tau. Yang paling best untuk bahagian lapisan atas dia mempunyai untuk korang letak you guys punya tali mancing tau. Dan umpan pun korang boleh letak untuk bahagian sini, dan dekat bahagian tepi pun dia mempunyai storage kecil tau. Dan untuk dia punya pintu korang boleh buka macam ni pun boleh. Kalau korang nak buka untuk bahagian belakang ni pun boleh juga tau. Dan kalau korang nak buka kedua-dua pintu pun boleh, tiada masalah. Dan dekat bahagian dalam korang akan dapat lagi storage box macam ni tau. Jangan risau kalau korang beli untuk kita orang punya fishing box, untuk dia punya bahagian bawah dia mempunyai 4 adjustable stand tau. Dia mempunyai 8 level tau. Dan lagi satu, kalau korang beli untuk kita orang punya fishing box, dia mempunyai drain hole tau. Korang pusingkan dia sahaja dan angkat sahaja. So air dikelap melalui bahagian drain hole tau. Kalau korang nak tahu untuk dia punya freebies, korang dapat rod holder. Korang letak saja untuk di bahagian side tepi tau. Kita bagi juga untuk korang letak untuk fishing net stand tau dekat bahagian tepi. Korang akan dapat sekali dengan dia punya stand dan bag tray untuk korang letak isi-isi umpan tau. Korang akan dapat lagi 2 umbrella stand tau untuk bahagian tepi. Korang punya fishing box dia mempunyai roda dekat bahagian kiri dan bahagian kanan tau, untuk mudah korang tarik tau. Akan dapat sekali dengan handle tau, senang untuk korang tarik. Korang akan dapat satu strap untuk mudah korang angkat dia tau. Kalau korang nak tahu macam ni, Wani dah letak tau untuk kita orang punya umbrella tau. Kalau korang nak pergi mancing ke, buat aktiviti outdoor, boleh sangat pakai tau untuk kita orang punya fishing box. Dan dia boleh buat sebagai mode competitive mode dan leisure mode tau. So kalau korang berminat untuk kita orang punya fishing box ni, korang boleh dapatkan sekarang dekat Baik Puding tau. Bye.